Okey adik, kejap adik, kejap. Tak boleh. Boleh adik. Nah. Sekejap adik, sekejap. Sekejap. Nak buat tu lah adik. Adik, sekejap. Adik Momo kecil. Nak buat kerja kejap. Kejap adik. Ayah. Alah, ya. Ayah, adik. I'm from Bob's Fish Market. Oh, apa pula tu? Kejap adik, kejap. Adik. Oh. Okay. Adik tak mau kacau tau. Okay? Tak mau kacau tau. Okay? Ya, nak buat kerja kejap. Tau? Adik tak mau kacau tau. Tengok aja tau. Okay? Tau? Dia tak mau kacau ayah. Ini sarung tangan lama. Reput lah. Macam mana? Itulah. Dia tengok je tau. Okay? Dia tengok je. Dia tak mau kacau tau. Tak mau kacau ayah tau. Tau. Tak mau kacau ayah tau. Tak mau lah kacau ayah. Tak boleh lah. Tak boleh. No. No, adik, no. Nampak tak? So, sebab dia dah penuh dengan benda-benda ni. Tu yang jadi sumbat. Dia dah sumbat.
Bila dah sumbat tu yang air jadi slow. Kita dah pump macam mana sekalipun tapi air masih slow. Itu gas dia. Ya. Kita nak pakai apa? Ayah pakai ni. Tu ayah nak ni. Ayah nak buat benda ni. Lubang lah. Ya, ya. Koyak. Koyak dekat tanah ayah tu. So nak cari satu besi. Kalau ada besi. Tapi sebab tak ada besi, pilihan seterusnya adalah belakang sudu ataupun garpu. Okey. Kita guna belakang sudu ataupun garpu. Paksalah, tak ada pilihan lain. Sebab air dia tu slow nak turun. Sebabnya dia dah terselip banyak dekat sini ni. Kalau yang sebelum ni, yang ni pun aku buka juga. Yang ni pun aku buka juga, ni pun aku buka juga itu hari. Boleh nak buka. Tapi tak apalah, nanti dulu. Macam-macam khazanah dia ni. Macam. So yang bertali-tali ni apa? Ni tali ni adalah white tape. White tape yang sebelum ni. Ni kalau kita buka air pun masih lagi slow. Air dia masih lagi slow. Masih lagi slow. Jadi untuk lebih baik aku buka benda ni, buka sebelah. Ya, nanti bagi ayah buat kerja dulu. Okey, ayah buat kerja dulu. So dia boleh jadi kotoran tu ada dekat dalam sini tau. Okey. Ayo. Boleh jadi. Tapi kita boleh buka juga ni. Tak masalah. Nanti aku pasang balik lah. Okay. Ya. Siapa yang ni lukis ke? Ya ke? So, kita akan buka dia. Buka ni. Ayah. Ni apa ayah? Tak boleh buka direct lah. Ya. Ni
Ya, ya. Ayah. Ini lukis ke? Ya, ini susah juga nak buka. Apa? Okay. So, rasa kita buka ini dulu. Tengok macam mana. Mak. Okay. It's word. Word tenggelam. Word ni tak lukis. Dekat sini kan? Ya. Tapi dia warna apa? Okay. Ha? Okay. Okay. So, dia memang aku tak rasa benda dia boleh ni, tapi boleh dibersihkan. Okay. Kita ambil belakang sudu yang tadi dan kita keluarkan. Kotornya. Sebab nampak tu. Okay, dia ada kotoran kat dalam situ. Kita nak kena clearkan. Aku cuba untuk buka yang ni tadi tapi tak boleh. Dia bukan tak boleh lah. Sebab atas pun dia terpusing sekali. Jadi kalau dah jadi macam tu, aku ambil keputusan tak payah buka lah. Mungkin bersihkan daripada bawah aje. Dia bukan kat situ je tau. Dia sampai sini lah, dalam ni. Boleh terselip kat dalam tu kan. So, macam tu lah. Aku kalau boleh tak nak buat benda ni. Tapi sebabkan benda tu air pun dah slow kan. Jadi terpaksa lah. Terpaksa buat. Okay. Tak. Stand aiskrimnya dengan yang roda coklat. Dalam tes juk. Aku rasa memang benda ni dicipta untuk memerangkap kotoran. Aku rasa lah. Ya. Jap. Dia berat tu, tak boleh ambil seorang-seorang. Okay. Nampak clear sikit kan? Dia nampak clear sikit. Dah macam sejen, dah macam pakai bedah. Okay. Nampak? Ni laluan air dia. Kan? So, aku
Aku rasa dia mesti ada. Yang ni pun aku tak pasti dalam ni. Boleh check juga dulu. Tapi kalau tengok daripada atas nampak clear, dia tak ada apa-apa bawah tu. Ni. Dalam ni kan. Tengok tu nampak macam clear, tak ada apa. Apa sama aku rasa. Jatuh pula. Abang main tahi ni. Abang main tahi. Macam ni lah. Macam mana air nak laju kalau dah macam ni jadi dia. Paksalah kena buat secara berkala benda-benda macam ni kan. Okay. Okay. Aku rasa dah cukup dah. So air pun dia laju balik. Nak buka apa tu? Sarung tangan sekejap. Sarung tangan sekejap. Kemudian kita nak letak white tape. Letak white tape dekat sini. Benda lah tadi tu. White tape tu apa? Okay. Sebelum tu aku ambil tisu sekejap. Macam mana? Two, three, 6, 7, 8. You. Jangan main benda tu tau. Jangan main benda ni. Ya, sekejap. Okay. Kita akan bagi white tape lagi dekat sini. Jadi white tape yang lama tu aku tak buka, aku biarkan. Mana-mana yang boleh pakai tu aku biarkan. Cuma bagi satu layer atau 2-3 layer yang baru. Jadi kita point dia tu kita tak nak ada air yang boleh melepasi dia punya ruang-ruang ni. Okay. Satu. Dan yang kedua sini. Nak pasang benda ni pun kalau first time kita nak kena tahulah. Kita nak pusing dia punya kunci dia tu ke mana. Biasanya aku akan buat arah jam sebab kita pusing dia punya kunci dia pun arah jam.
Okay, white tape dah habis. Aku nak pergi cari white tape lain sekejap. Tak mau kacau tau. Tak mau kacau. Okay. Dah ada white tape baru. So white tape ni memang bagi aku penting lah. Bagi aku penting sebab kita akan pakai untuk benda-benda macam ni. Memang nak kena ada dalam simpanan kita lah. Aku punya style, mana-mana benda yang aku boleh baiki sendiri tu aku baiki. Mana-mana yang tak boleh disebabkan aku kena belajar banyak sebelum boleh buat benda tu, ataupun benda tu memerlukan tool-tool yang aku tak ada, peralatan yang aku tak ada, yang tu baru aku panggil pakar dia lah. Tapi mana-mana yang boleh buat sendiri, DIY, aku buat. Kalau macam benda macam ni bagi aku boleh lagi lah dibuat. Last aku panggil, contoh aku panggil plumber, tu hari nak baiki aku punya pilih shower yang tutup pun air masih keluar. Jadi yang tu aku pun tak nak ambil risiko, aku memang panggil terus plumber. Sebab dia memerlukan kepakaran yang luar biasa, kepakaran yang lebih daripada biasa. Dan tool yang aku sendiri pun tak ada. Kemudian spare part dia pun sama. Jadi senang cerita, dengan risiko yang mungkin aku tak tahu, mungkin elok kita nak buat benda tu, nak repair benda tu, lain pula jadi dia. Maka aku pun panggil lah plumber. Aku ingat bayar dalam 300 lebih lah semua sekali untuk yang itu hari. Tapi okey lah, puas hati lah. Dia jadi mahal sebabnya dia beli spare part lain tu ganti, dan spare part tu pun dia yang baru-baru ni tak ada pattern macam tu. Itu semua pattern lama. Tapi nasib baik lah masih ada jual kat kedai. Okay. Alright. Jadi macam mana tadi? Oh, macam ni. Balik kan. So, tadi dia mula-mula pasang yang ni. Kemudian yang ni dia perlukan sedikit aku rasa mungkin dia pasang ini dulu. Cuba. Aduh. Speed. Okay. Alright. So, masukkan balik getah dia. Ni dia punya getah dia kan, nak bagi dia kuat.
Ni pun sama ada getah dia. Okay. So turunkan balik getah tu. Bagi dia betul-betul masuk kat sini. Dia memang macam ni lah. Kemudian boleh pasangkan balik. Pasang balik. Elok. Dia jangan over sangat. Aku pun takut juga kadang-kadang kalau terover. Takut dia jadi loose. Okay. Air dia laju. Pasal lampu hilang. Hidup balik. Dia panas sangat. Wish. Okay. Ini tadi aku dah ada terpusing. Takut dia keluar daripada sini tadi. Takut air keluar dari sini. So, kita je cuba. Nampak dia macam kalau kata ada air keluar tu nanti kita repair kemudian. Ni kita settlekan ni dulu. Okay, boleh tambah white tape lagi kalau diperlukan. Kadang-kadang mungkin sebab memang tak cukup ketat. Perlu ketat-ketat sikit. So lagi ada air yang keluar kat sini, tapi tak apalah. Itu kita boleh tengok sekali. Ibu panas sebab Noah pakai kopi ibu Noah. Ya. Ya, Noah boleh pinjam. Okey. Okey. Pasal ni pula. Oh, ni. So air masih lagi keluar dari sini. So, aku rasa memang punca dia dekat sini nampak air. Ini rasa tak ada keluar. Belakang ni kalau tak silap tak ada keluar. Okey. So bawah ni pun tak ada. Tapi dekat sini ada. Okay. Kat situ ada. Kuat lagi tak? Mesti kalau ni membantu tak. Tapi boleh cubalah. Cuba untuk ketatkan lagi. Okay.
Dia ada keluar tapi dia lambat sikit. So mungkin aku buka balik. Buka balik. Dan aku akan cuba untuk betulkan balik getah yang hitam tu tadi. Dan masa yang sama aku akan tambah white tip dia. Mungkin dia tak center ni, mungkin lah. Tapi aku rasa memang kat sini memang nak kena ada banyak white tip. Sini nak kena ada banyak white tip. So, aku ikat dulu dia. Boleh tak ikatkan ni? Ikat dulu dia. Ikat apa? Ikat cuma nak alang dia turun dia. Ikat jap. Dan tambah lagi white tip. White tip. Bukan lilit white tip yang tebal dekat sini. Nampak ni masalah tu dekat sini. Okay. Masalah kita tadi dekat sini. Kita akan buat lilitan yang tebal. Bukan white tip ni. Dan ya. Ya. Sekejap. Oh. Okay. Probably aku akan lilit sekali benda ni. Aku akan lilit sekali hitam. Supaya dia tak bergerak. Dan ialah air dia keluar ikut situ. Banyak. Sekarang kita pasangkan kunci dia. Kurang.
Terus aku nak pakai apa tu? Ketakan. Ya, jap. Okay, much better. Rasa different. Tapi still ada itik juga.